Sempena penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-46 bermula 22 hingga 27 Mei ini, pastinya ramai delegasi dari pelbagai negara ASEAN hadir ke Kuala Lumpur. Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC selaku venue sidang kemuncak itu pastinya tak menang tangan menyediakan lokasi dan yang paling penting menu untuk dihidangkan kepada delegasi serta pemimpin negara ASEAN. Jom kita tanya pihak KLCC apa menu dan mungkin ada hidangan istimewa untuk delegasi dari negara ASEAN. Ini dalam satu hari kita ada daripada pagi sampai ke malam lebih kurang dalam 6 menu yang ada. Kita ketengahkan makanan-makanan Malaysia ya, makanan Melayu, India, Chinese, Sabah Sarawak dan juga Nyonya. Dan of course kita pun perlu serkapkan sedikit makanan-makanan international. Untuk menu dalam 3 bulan, tapi masa untuk penyediaan 3 hari. Tapi keseluruhannya kita ikut proses food safety 3 hari sebelum. Lebih kurang dalam 150 ke 200 orang untuk menyediakan makanan sepanjang ASEAN Summit. Daging tenderloin disalutkan dengan diperap dan disalutkan dengan rempah-rempah rendang, tetapi presentation dia macam beef Wellington dibalut dengan puff pastry. Selalunya dia terkenal untuk bahagian masakan barat, tapi kita olah menjadi masakan dengan menggunakan elemen-elemen spice dan herb daripada Malaysia. Untuk pengetahuan semua, Kuala Lumpur Convention Center kita di bawah beberapa ISO penyediaan makanan. ISO 22000, ISO 901, kami juga ada food safety dan juga kami juga halal certified, iaitu kami ada persetujuan halal, ada BEST juga. Jadi sebelum ni pun kami telah didatangi oleh pihak-pihak daripada Kementerian Kesihatan berbincang macam mana untuk perketatkan lagi in terms of bukan sahaja penyediaan makanan, pembantu-pembantu part-time kami yang datang akan membantu kami pada waktu ASEAN Summit ini untuk memastikan kebersihan penyediaan makanan itu 100% optimum. Bukan mudah ya tugasan-tugasan chef KLCC nak menyediakan makanan dan minuman sepanjang sidang kemuncak ini berlangsung. Sedap-sedap pula tu. Orang dulu-dulu kata kenyang perut suka hati dan pastinya makanan dan minuman ini boleh jadi pengerat hubungan antara perwakilan dan juga ketua-ketua negara ASEAN.